Sila jawab waktu sekarang. Di mana kemampuan, kekayaan dan kekuasaan kalian? Waktu tu tak ada siapa dah yang akan jawab. Lillahil wahidil qahar. Allah sendiri yang jawab soalannya. Allah berkata, kerajaan dan kekuasaan hanya berbaki kepada Allah. Al-wahidil qahar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa. Subhanallah. Maka menjadi mulialah mereka yang menyembah Allah, menjadi mulialah mereka yang mengagungkan Allah, menjadi mulialah mereka yang membesarkan Allah, menjadi mulialah mereka yang selalu menyebut Allah, Allah. Kerana yang kekal itu hanyalah Allah. Dua, mati sekali saja seorang. Ada orang dua kali mati. Nabi Musa pernah sekali malaikat maut mai nak ambil nyawa dia, dia tumbuk mata malaikat maut. Ini hadis sahih ni. Rosak mata. Allah menggantikan mata yang baru. Nak macam cerita kartun tapi hadis sahih. Dia tak mau mati waktu tu. Allah bagi satu tempoh lain kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa akan rasa mati seorang sekali. Siapa pun dia. Yang ada dalam badan kita ni roh. Malaikat ada roh, jin ada roh, syaitan ada roh, binatang ada roh. Hanya roh binatang sahaja yang akan binasa. Roh empat lagi makhluk kekal selama-lamanya.